Bekas Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Rafizi Ramli menjelaskan mengapa beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga menjadi Perdana Menteri, sedangkan dari awal sudah melihat kelemahan Presiden PKR berkenaan. Ahli Parlimen Pandan itu berkata ia disebabkan beliau percaya seseorang tidak boleh dihukum berdasarkan perasaan atau selagi individu berkenaan belum mendapat kuasa. Kita tak boleh menghukum dia berdasarkan perkara-perkara yang kita rasa. Kecuali perkara itu telah berlaku, kita bagi teguran. Kalau dia terima, alhamdulillah, kita teruskan, kan. Tapi untuk menghukum dia, sebab ada orang selalu tanya ni, kalau you dah tahu macam ini, you jugalah salah kerana you lah yang susah payah berkempen sampai dia jadi Perdana Menteri. Kalau you tak kempen, tak adalah dia jadi Perdana Menteri. Tapi masa itu dia belum ada kuasa. Sebab itu orang kata nak kenal seseorang itu, bagi dia kuasa. Kenyataan itu dibuat bagi menjawab persoalan beberapa pihak berhubung mengapa beliau menyokong Anwar sehingga menjadi Perdana Menteri, sedangkan dalam masa sama mendakwa sudah melihat kelemahan Anwar dari dulu. Rafizi yang juga bekas Menteri Ekonomi menambah, apabila Anwar sudah dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau masih cuba sedaya upaya menegur dari dalam. Malah katanya selagi nasihat boleh diberi, keputusan boleh dipengaruhi dan kerajaan masih boleh dipertahankan di hadapan rakyat, teguran itu tetap diteruskan. Namun jelas beliau apabila ketelusan mula hilang, teguran dijawab dengan defensif dan proses mula diputar untuk menghalalkan kehendak pihak yang berkuasa, beliau ketika itu tidak lagi boleh berdiam diri.